Ditanya saya kata, Assalamualaikum, apa hukum mengail ikan liar di dalam bendang orang tanpa minta izin? Tuan-tuan ada mengail tak? Saya tengok dekat Perlis ni, orang suka mengail ikan puyuh kan? Ini musim dia, patut tengok banyak orang nak mengail ikan puyuh kan? Boleh? Kalau tanah orang? Kalau kata tak boleh, benda dah buat. Kan? Imam Nawawi rahimahullah ada menyatakan benda ni. Dia kata kita kena bezakan dua benda. Yang pertama, kalau ikan tu ikan yang memang milik tuan tanah. Kalau dia bela ikan tu memang ikan dia, tak boleh ambil tak bolehlah pergi pancing kat situ, sebab ikan tu memang milik tuan tanah. Tapi kalau ikan tu masuk ke dalam tanah tu, bukan tuan tu punya ikan tu. Macam ikan yang dekat bendang ni, tuan bendang punya ke dia masuk daripada tali air? Dia masuk daripada tali air kan? Jadi kalau itu kita kena tengok. Kalau tuan tanah memang tak izinkan, kita tak boleh masuk. Kalau tuan tanah tu tak izin, kita tak boleh masuk. Tapi kalau kita tahu dia pun tak kisah, dia pun okey je, dia pun nampak kita, dia siap angkat tangan lagi, siap tanya lagi, banyak ikan, okey. Tapi kalau dia tak bagi masuk, kita masuk juga, kita salah kerana masuk dalam tanah dia. Tapi ikan yang kita ambil tu jadi milik kita, sebab ikan tu memang ikan liar.